Anda di mana? Di Kota yang Belah. Yahoo! Okey. Okeylah dah. Okey, yang ni tak pernah sampai lagi ni. Tak pernah sampai lagi ke rumah cendawan. Dia yang ini dia campuran daripada abang kayu letak. Okey. Kita campur dengan sedap pagi. Lepas tu kita akan masuk dalam steamer 8 jam. Okey, hari ni kita ada tester sup cendawan. Sup cendawan ada goyang lemak lah. Okey, goyang tarik. Kita keluar sampai dia. Baju keluluh ni tempatkan contoh shop ada dekat. okey, boleh tengok Sambal hitam pun ada. Tobok start Asrul. Tak keluar. Cocok. Tak belaga kepala pula. Belaga kepala. Tu dia. Kak macam mana kak? Manis ke masang ke apa? Oh, wow. Tu dia. Alhamdulillah. Kita ni, depan kita ni ada satu balai polis lama. Depan sikit. Sekejap lagi bas lalu kan, bas jalan kan ni sekarang ni ada traffic light. Balai polis lama. Perempuan tengok depan tu. Tahu tak apa cerita tentang balai polis lama tu? Ada yang tahu? Tak tahu. Dia pernah menempatkan penjerayah terkenal waktu ketika dahulu. Mona Fendi. Mona Fendi pernah menginap pula. Pernah duduk di lokap ni. Sewaktu pembicaraan dia tahun 1993 ni. Okey, boleh rasa dulu kat IKS. IKS ni Bahulu panas. Kita boleh rasa. Macam akak kita ni rasa sedap tak? Bahulu. Alhamdulillah. Maruku boleh rasa. Rangup alhamdulillah. Boleh rasa. Kita ambil kan. Bagi. Mari. Tak apa nampak ni. Pegang, angkat. Aduh. Berjaya. Okey, boleh tengok milik Sudirman Haji Arsyad. Item yang pernah dikeluarkan oleh beliau. Ni topi waktu dia buat persembahan. Ni baju waktu menyanyikan lagu Merisik Khabar. Okey, boleh tengok koleksi dia ni, gambar dia. Ni baju-baju Sudirman Haji Arsyad. Okey, kita rasa keropok dulu. Ada air laici kat sini. Saya minum air laici. Boleh rasa ya. Rasa. Kita ambil order ini. Okey, sekarang kami dah berada dekat kedai krepek ya. Kedai krepek, banyak krepek-krepek kat sini. Jadi puan-puan yang mana minat krepek, nak buat untuk raya ke apa semua ya, boleh tengok kat sini. Krepek sukun pun ada lah. Krepek sukun. Jarang jumpa krepek sukun. Boleh tengok kat sini ya, kedai krepek ni. Macam-macam krepek ada. Okey. Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapa bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, buaiku laju. 1, 2, 3. Hai. Okey. Zam-zam ala kaza. Kita naik kereta lah. Tonjol sikit. Hai. Okey. Okey. Jalan. Boleh jalan ya?
Okey, kita makan dulu, makan malam. Yang kita tempah semua lah, kita booking kat sini. Ya, sebab kita nak turun bawah sana jauh. Jadi susah lah kita nak naik balik. Kan? Jadi kita makan kat sini, semua booking kat sini lah. Okay. Ini pemandangan rumah Jepun di waktu malam. Kita berada di ketinggian lebih kurang dalam 1000 kaki macam tu. Rumah Jepun ni. Okey, ni suasana pada jam pukul 7 lebih. 7 suku lebih kurang. Tengok awet kapek apa, awan kapek. Tak salah. Awan anu. Ni awan duduk bawah bukit. Kat sana tu matahari terbit sana. Matahari terbit. So itulah dianya. Awan di bawah bukit. Dan sana tu gunung. Kak lambai sikit kak. Tu dia jiran saya ya, sebelah bilik. Jiran saya sebelah bilik. Okey, kita dah dalam pukul 7.30 macam ni. Ya, kat sana tu matahari terbit. Ni dipanggil awan kapek. Tu dia. Awan kapek. Kita orang nak check in lah. Nak check in pula, nak check out dah. Dah pukul 7 lebih dah. Kita nak pergi bergerak ke Kansari pula. Cantik. Okey, dekat hotel room ni kakak-kakak kita ni sedang menikmati hidangan makan pagi ya. Makan-makan kak. Kita package sekali dengan makan lah. So boleh tengok awan kapek. So bandar tak nampak semua awan ni. Macam kita duduk kat Cameron ataupun kat Genting. Ya. Ni tempat kawasan makan kita. Ni leader rombongan kita, Puan Yati. Hidangan kita ni nasi lemak, telur goreng. Minum pagi. Jadi orang makan kat sini lah. Okey, dia orang tengah masih lagi makan kat sini. Dan sekarang adanya awan nano. Ni langsung tak nampak apa dah. Langsung tak nampak apa dah. Dia kabus sekabus-kabusnya. Tadi nampak juga pagi. Ni dah, dia dah tak nampak terus dah. Okey, sekarang kita orang dah sampai kat galeri 3D Grup Negeri Sembilan ni. Nampak ikan. Ni akak ni dia sedang berdoa menaiki payung apa, permainan ni terbang. Okey. Oi, ramai je nak pergi mana, nak pergi Maran. Cukup. Tu cukup lah. Okey. Tolong lambai sikit. Lambai. Okey, galeri 3D ya. Siapa lagi tengok gambar? Okey, kejap ya. Tu dia orang tengah teropong pula dah. Nampak apa tu? Tergenjit. Aduh. Okey, hati-hati ya, turun tu. Daripada Negeri Sembilan. Selamat datang ke bengkel memproses sambal hitam dan juga sambal tempoyak. Mari. Test. Cuba try test. Acu try test ya. Sambal hitam bersama dengan ubi dan juga kopi O tau. Okay, leader rombongan kita ni dia beli 3. Tanda support perniagaan orang Melayu kat IT kita ni. Okey, sambal hitam ni cukup murah. Satu ni RM10, 2 ni RM20, 3 ni RM20 juga. 3 ni RM20, bukan 30. RM20 je. Murah sangat-sangat. Sangat-sangat murah. Selamat datang
Grup Negeri ke Mia Pizza. Boleh masuk ke Mia Pizza. Okey, ini tester dia. Untuk tester. Wow. Ketua rombongan kita dulu lah. Clear dah. Aduh, cepat sangat. Licin. Minta tolong clearkan atas ni semua ya. Minta tolong clearkan ya. Tak banyak ni. Tolong clearkan atas meja ni je. Tolong clear atas meja ni je. Kat Maran ni dia popular dengan ayam kampung ni, ayam kampung lemak cili api lah. Tu macam-macam lauk lagi ada kat sini. Ya, kita orang berhenti makan dulu sebelum meneruskan perjalanan ke tempat lain ya. Makan. Sini Mai. Mainnya malu sangat. Tepuk tangan sikitlah. Sama-sama. Produk yang ada kat sini sebab dia produk harga kilang kan. Harga kilang ni dia jual dengan harga RM10 lah. Kalau dekat sini kita ada sambal nasi ulam. Nak makan sama nasi ulam. Ni produk orang kampung kat sini. Ada kerepek. Ini apa kak? Kek. Coklat kek. Okey, stok ada banyak. Nanti kita sampai ni insya-Allah stok ada banyak ni. Dia jadi udang. Beli apa tu? Yahoo! Okey. Cantik. Rasa. Buat rasa. Air percuma. Lansat percuma. Roti percuma. Yang atas tu kena bayar. Yang ni ada 3 rasa terus ya. Coklat. Yang ni ada rasa apa benda entah. Creamer macam tu lah. Okey. Roti ni dia buat kat sini. Ni. Ni dia punya nak buat kuih semprit ni, cara-cara dia lah. Dia orang buat kat sini lah. Kita orang buat pembelian kat sini. Okey, ni kita kat Lubuk Lemang dia bagi kita rasa lemang lah ya. Jadi lemang dia ada 12, ada 14, ada 15. Tengok saiz ya kat sini. Rendang pun ada. Kalau nak beli yang riambok pun ada juga sekali dengan rendang. Ni RM8. Tengoklah macam mana perempuan suka nanti. Boleh rasa. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Okey, selamat pulang grup leader Rosiati. Kita jumpa lagi lain kali insya-Allah. Selamat pulang ke Negeri 9.